Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So, Alhamdulillah diberikan rezeki kita dapat berjumpa lagi pada hari ini. So, hari ini saya nak review kereta apa pula bang? Rasa-rasa saya nak review apa pula? Saya nak review kereta top lah kali ni. Kereta antara kereta ni for Speed Most Wanted jugalah. Okey, so kereta apa tu? Ini dia. Saya payung kunci tu. Kita payung kat depan tu. So, inilah dia kereta yang saya nak review pada hari ini. Volkswagen. Jom, kereta dia ada dekat sini. Okey, so ini dia Volkswagen GTI yang GTI tahun 2011, 1.6 1.6 liter turbo. Kereta ni top sangat-sangat. So inilah dia pada bahagian luar dia yang memang cukup menarik, memang cukup cantik bagi saya. Dia adalah kereta sport car. Antara kereta yang orang kata yang kuat, yang lasak, yang enjin yang dia memang padu sangat-sangat. Sebab itulah dia diberikan title GTI. So boleh tengok GTI ini original GTI, bukan convert GTI. Ini adalah GTI. Saya tak pernah tengok lagi Volkswagen convert GTI. So GTI original ada. So inilah dia punya logo. Kita tengok logo tu pun kita dah tahu dah kereta dia macam mana. So kereta ni adalah salah satu kereta yang terduduk dalam kategori Continental juga. Continental ni adalah kereta-kereta yang mahal lah, yang berharga lah. So ini tak, jom kita review sikit-sikit dulu pada bahagian luar dia. So ni pada membuka depan dia, tak lebih kurang memang cantik, cat original. Masih lagi smooth, masih lagi smart, masih lagi berbisa. Cermin dia semuanya berkilat lagi bang. Cat dia ni dah macam cat baru dah. Dia macam ada purple pink Kalau kita boleh tengok betul-betul ada bercahaya. Kalau abang tak nampak lah, dia macam ada purple pink gitu. So kereta ni pun ada sunroof juga. Sunroof ataupun moonroof. Sunroof ni unik sikit sebab dia ada 7 step. Biasa kita dengar 3 step kan. Ini ada 7 step. Sekejap lagi saya tunjuk 7 step dia. Okey, so tak ada apa pada bahagian luar dia. Dia pun masih lagi mengekalkan rim original GTI. 17 inci. Kereta ni memang handsome lah bagi saya. Bagi saya pun minat juga kereta macam ni. Cuma saya tak belum ada masa lagi, belum ada rezeki lagi untuk saya pakai dia. Nanti kita akan pakai juga. So, inilah dia sunroof dia. Memang cantik. So, jom kita tengok pada bahagian dalam dia pula. Kita buka dalam ni, kita buka bagi cerah sikit biar abang kakak nampak. So, inilah dia pada bahagian dalam ni. Kita tengok pada luar pun kita dah nampak dah kereta ni macam mana. Kereta ni memang dalam dia memang sport sangat-sangat. Dah macam spec racing lah. Dalam ni memang sporty sangat-sangat. Boleh tengok pada steering dia. Jom kita masuk. Sekejap. Sebelum saya masuk, saya nak tunjuk dulu seat dia. Okey, ni dia seat dia. Dalam dia apa orang cakap, di colorkan dengan warna hitam dan merah Dia main tone black dengan red. Memang cantik. Kursi dia leather seat original GTI, semua je kemas sampai belakang kemas. Semua